Allah Subhanahu wa taala berfirman, setiap amalan anak Adam ini adalah untuk dirinya sendiri. Illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, kerana puasa itu untuk aku. Wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan memberikan ganjaran bagi orang yang berpuasa. Ramadan, para ulama mengatakan ia diambil daripada perkataan Ar-Ramda. Ar-Ramda bermaksud panas, pasir yang panas. Kenapa bulan ini dipanggil bulan yang panas? Mungkin ada sebahagian yang kata kerana cuacanya panas. Tapi Islam ni dia bukan bersifat tempatan. Islam bukan bersifat tempatan. Orang Islam di kutub utara pun bila masuk bulan Ramadan dia kena puasa dan tak panas pun. Dia masalah kita bila kita memandang Islam ni bersifat tempatan. Jadi sebab itu kadang-kadang bila kita didedahkan dengan pandangan yang pelbagai oleh sarjana-sarjana Islam, maka kadang-kadang orang Melayu yang Islamnya bersifat tempatan, dia kata, oh ini tak boleh ni, Wahabi ni. Padahal itu salah satu daripada tafsiran yang ada. Baik. Jadi bila disebut tentang panasnya bulan Ramadan ni bukan disebabkan panas cuaca. Kerana ya di Malaysia panas lah, tapi di kutub utara tak panas. Mungkin tahun ni dekat Australia kalau puasa sejuk. Jadi panas itu kerana sifat bulan Ramadan itu panas sehingga membakar dosa-dosa hamba. Apa yang ada dalam bulan Ramadan ni? Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Nabi SAW menyebut, qala Allah azza wa jal, kullu amal ibni Adam lahu illa as-siyam, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Was-siyamu junnah, fa in kana yawmu siyami ahadikum fala yarfath wala yaskhab, fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni imru'un sha'im. Fa walladhi nafsu Muhammadin bi yadihi la khalufu fami sha'im atyabu 'inda Allah min rihil misk. Wa lis-sha'im farhatan yafrahuhuma idza aftara yafrahu bi fitrihi wa idza laqiya rabbahu fariha bi liqa'ihi, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bermaksud Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Nabi, hadis ni hadis qudsi, hadis riwayat Muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, setiap amalan anak Adam ini adalah untuk dirinya sendiri. Illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, kerana puasa itu untuk aku. Wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan memberikan ganjaran bagi orang yang berpuasa. Para ulama dia berbicara dan berbincang, apa maksud Allah bila Allah Ta'ala sebut dalam hadis qudsi ni, fa innahu li, sesungguhnya puasa ni untuk aku. Amalan lain bukan untuk Tuhan ke? Kita salat, kita kata lillahi ta'ala, salat kerana Allah, zakat kerana Allah, sedekah kerana Allah, haji kerana Allah. Tapi kenapa dalam hadis ni Allah Ta'ala kata illa siyam, kecuali puasa, kerana puasa ni untuk aku. Para ulama berbeza pendapat. Dia kata kenapa puasa ni untuk Allah, yang lain tu seolah-olah macam bukan untuk Allah. Sebahagian daripada para ulama mereka menyebut, antaranya Al-Imamun Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, ketika dia mensyarahkan hadis ni, dia kata kerana puasa ini adalah satu-satunya ibadah yang tidak boleh ataupun sukar untuk dimasukkan dengan perasaan riak. Kenapa puasa susah nak masuk riak? Kerana puasa ni dia ada beza dengan ibadat lain. Kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan, kalau orang tanya kita, apa rukun solat? Berapa rukun solat? Ikut mazhab Syafi'i, rukun solat ni 13 lah.
Bermula dengan niat, takbiratul ihram, berdiri, baca Al-Fatihah, rukuk, iktidal, sujud, and so on. Sampailah bagi salam. 13 rukun. Yang mana 13 rukun ni semuanya adalah perbuatan. Betul? Dan perkataan. Maksudnya perbuatan, sama ada perbuatan anggota badan, ataupun perbuatan jiwa, ataupun perbuatan perkataan. Niat perbuatan jiwa, takbiratul ihram perbuatan perkataan. Maksud we have to do something. We have to perform something. Kita nak buat sesuatu untuk Tuhan. Haji pun begitu. Bermula daripada ihram, kena melafazkan lafaz ihram. Kemudian kita talbiyah, kemudian kita tawaf, kemudian kita sa'i, kemudian kita melontar. Kita kena buat sesuatu. Begitu juga dengan zakat. Kena keluarkan sesuatu, berikan zakat kepada asnaf. Tapi kalau orang tanya, apa itu rukun puasa? Kita buat homework sikit sebelum masuk bulan Ramadan. Apa itu rukun puasa? Pertama, niat. Kedua, menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Bermula daripada tulu'il fajar, bermula daripada terbitnya fajar sadiq sehingga terbenam matahari. Kita buat apa untuk puasa ni? Tak ada buat apa. Kalau ibadat lain kena buat sesuatu untuk Tuhan, puasa jangan buat perkara yang batalkan puasa untuk Tuhan. Bila kita tak buat apa, maksudnya orang tak nampak kita puasa. Melainkan kita bagi tahu kita puasa. Kalau kita solat, kita angkat takbir, tengok orang nampak, oh dia tengah solat. Rukuk, oh dia tengah solat. Jadi solat ni boleh masuk riak. Lalu je bawa ke pak mentua, dandan solat. Nak tunjuk calon menantu yang soleh. Kan? Berebut jawatan nak jadi imam masjid, kan? Lalu je pengurusi masjid dandan solat 20 rakaat sunat mutlak. Nak tunjuk dia ni power betul lah solat, layak jadi imam ni. Sebab allowance kan dah naik sekarang. Berbeza dengan puasa. Puasa sunat terutamanya. Bukan orang tahu kita puasa, melainkan kita bagi tahu. Mat, jom pergi makan. Aku puasa hari ni. Oh, kau puasa ke? Aku tak tahu kau puasa. Yalah, takkan kau nak buat pengumuman pula, nak letak iklan kat sini, saya sedang puasa. Tak pernah orang buat lah. Maka oleh kerana itulah Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dalam hadis ni, fa innahu li, puasa itu untuk aku, semata-mata untuk Tuhan. Kebiasaannya orang puasa ni mereka tak riak dengan puasa. Sebab itu Nabi sebut pada Abu Umamah, seorang sahabat. Nabi pesan kat dia, Nabi kata, alaika bisiyam fa innahu la mithla lahu. Kamu kena perbanyakkan puasa, kerana puasa ni tak ada ibadat yang seumpama dengannya. Tak ada yang sama dengan puasa. Kalau ibadat lain kena buat sesuatu, kalau puasa tak ada. Jangan buat. Jangan makan, jangan minum, jangan layan syahwat. Itu tafsiran pertama lah. Tafsiran yang kedua, para ulama kata, bila Allah Ta'ala kata sesungguhnya puasa untuk aku, para ulama kata di sana ada hadis lain, hadis yang hampir sama, tapi riwayat yang lain, juga riwayat Imam Muslim, yang Allah sendiri kata, Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri kata, kullu amal ibni Adam yudha'af al-hasanatu bi'ashri amthaliha ila 700 dhi'fin ila ad'afin kathirah illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Setiap amalan anak Adam ini adalah untuk dirinya. Setiap amalan anak Adam ini Tuhan kata untuk diri dia.
Dan dalam riwayat yang kedua ni Allah Ta'ala kata, setiap amalan anak Adam ini ganjarannya akan digandakan. Satu kebajikan yang dibuat akan diganda 10. Paling kurang. Satu pahala akan diberikan 10 markah. Satu kebaikan. Itu paling kurang. Sebab itu Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata dalam hadis Bukhari, Nabi kata man sama Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal kana lahu kasiyamid dahar. Siapa yang berpuasa bulan Ramadan kemudian diikuti 6 hari dalam bulan Syawal, seolah-olah dia telah mendapat pahala macam dia puasa setahun. Kenapa puasa setahun? Sebab bulan Ramadan ni kebiasaannya 30 hari. Kemudian diikuti dengan 6 hari bulan Syawal. 30 campur 6 berapa? 36 hari. 36 hari, katalah dia dapat pahala minima. Satu hari 10 pahala. 36 kali 10? 360. Bukankah dekat setahun? Bukan dekat dah, lebih tu. Setahun kan? Maka sebab itu Nabi kata, seolah-olah dia berpuasa setahun. Tu kalau dia dapat pahala minima. Tuhan sebut dalam hadis ni, akan diganda 10 paling kurang. Ila 700 dhi'fin, mungkin akan pergi kepada 700 kali ganda. Ila adha'afin katsira, mungkin akan lebih lagi, bergantung kepada nilai kualiti ibadat yang dia buat. Kecuali puasa. Kerana puasa untuk aku, kata Tuhan. Maksudnya apa? Sebahagian ulama dia kata, seperti mana yang disebutkan oleh Ibn Rajab Al-Hambali, dia kata puasa ni tidak ada yang diketahui berapa ganjaran Tuhan nak bagi. Kerana puasa ni Allah sendiri bagi ganjaran. Wa ana ajzi bihi. Kerana akulah yang akan memberikan ganjaran kepada orang yang berpuasa. Saya nak bagi satu analogi mudah. Kalau yang lain, pahala lain, malaikat tulis. Tapi kalau puasa, Allah Ta'ala sendiri bagi ganjaran tu. Sebab Allah Ta'ala kata, aku yang akan beri ganjaran kepada orang puasa. Saya nak bagi satu analogi mudah. Tuan-tuan katalah tiba-tiba esok ke minggu depan sampai surat kuning daripada istana panggil menghadap. Dapat pingat PJK. Kan? Dapat pingat PJK. Dia pun dia kata ada protokol lah, nak terima ni kena pakai songkok hitam, kena pakai baju Melayu hitam, kena pakai samping hitam, kasut pun hitam. Betul? Kita pun pergilah cari baju Melayu pun semua, pergi masuk istana. Pun dapatlah pingat. Bila dapat pingat tu, dia pun snap gambar. Ada orang lah tolong snap gambar. Turun daripada istana, ada orang bagi ni nombor giliran. Kan? Bagi nombor giliran. Dia kata nombor giliran apa ni? Ni nombor giliran gambar tadi. Kalau rasa nak tempah, boleh bagi tahu kita akan print kan lah. Macam gambar ni. Gambar doktor ni. So kita pun beli gambar. Gambar dapat pingat. Sultan bagikan pingat. Kalau kat KL ni, Agong lah. Agong bagi pingat. Biasanya, orang yang dapat pingat ni, tak kira lah Datuk Seri ke, Datuk ke, PJK ke, dia akan letak gambar dia kat mana? Ruang tamu lah. Biasanya. Kenapa dia letak kat ruang tamu? Biasanya, saya masuk rumah orang ni, banyaklah juga. Kadang-kadang rumah-rumah VIP yang ada Datuk Seri ni adalah Tan Sri. So, bila kita masuk aja, kita akan nampak gambar dia dapat terima pingat. Maksudnya apa? Dia akan letak di ruang tamu. Paling tidak, 2. Kalau orang duduk belah sini, nampak ke depan. Orang duduk belah sana pun nampak belah sini. Atas meja, umpamanya kan. Sebab dia nak bagi isyarat. Aku dapat, engkau tak dapat. Kalau tak ada gambar tu pun, paling tidak gambar konvo. Gambar dapat sijil. Pun letak dekat ruang tamu. Maksudnya apa? Aku dapat. Dan benda ni bukan senang nak dapat. Nak dapat pingat PJK tu bukan senang.
Nak kena berapa tahun jadi pengurusi JKKKKK baru boleh dapat. Kena jadi pengurusi bahagian baru boleh dapat. Kan? Baru boleh dapat. Pengurusi cawangan baru boleh dapat. Macam tu juga nak dapatkan degree bukan senang. Kan? Kena pastikan assignment buat dengan betul. Kalau tak betul pun copy paste. Dan kena pastikan copy paste tu pensyarah tak tahu copy paste. Ini bagi yang faham lah kan. Bukan senang. Jadi bila dapat tu dia jadi satu kepuasan. Dia letak di ruang tamu. Dia tak letak dalam bilik. Dalam bilik buat apa? Bini aku je tengok. Bagilah orang lain tengok. Bukan dia riak dah. Tapi dia rasa puas bila orang lain tahu. Allah Azza wa Jalla sendiri janji. Puasa ni dia akan bagi. Bukan sekadar sultan lah. Tadi yang bangga tadi tu sebab sultan bagi. Korang lain tak dapat ni, bukan senang nak masuk ni. Masuk istana tu. Sultan yang akan bagi ni, ganjaran bagi orang puasa ni, sultan ataupun malikul muluk, sultanus salatin. Maksudnya, raja segala raja yang akan bagi. Raja segala raja yang akan bagi. Maka sebab itu kata Ibn Rajab, bila Allah nak bagi, dia bagi itu bi ghairi hisab. Tanpa ada hisab, tanpa ada perbandingan. Terlalu banyak dia bagi. Kerana apa? Kerana orang puasa ni dia sabar. Orang puasa sabar tuan-tuan. Sabar tak puasa? Sabar. Tambah kita puasa dalam keadaan panas terik 38 darjah Celsius. Panas. Masuk dalam bilik air, tengok air kolah. Menarik pula air ni. Kan? Katalah kita masuk dalam bilik air kunci. Kita ambil air satu gayung minum. Ada orang perasan tak? Kau orang tahu. Tak ada orang tahu pun. Keluar-keluar ceria je muka. Tadi masuk macam nak pingsan dah, kata bini. Ni keluar ceria. Dia kata, tak ada apa, bertambah iman saja. Orang tak tahu. Tapi kita tak buat. Kita tak buat. Sebab kita tahu Allah akan beri ganjaran kepada orang yang puasa. Ini maksud sabar. Sabar melaksanakan ketentuan dan perintah daripada Tuhan. Puasa melatih kita sabar. Selagi tak azan maghrib, satu saya kata, suara yang paling sedap bulan puasa adalah suara muazzin, suara Bilal. Kerana suara itulah yang ditunggu-tunggu. Walaupun sebelah bulan lain orang tak peduli pun suara Bilal ni, kesian kat dia kan. Kau azan ke kau tak azan ke lantak kau. Tapi bila masuk bulan puasa, azan maghrib adalah azan yang ditunggu. Sengau macam mana pun Bilal tu orang tunggu nak dengar. Lagi 1 minit, ayam tu dah bergolek depan tu. 1 minit. No. 1 minit. Tapi kita kat Kuala Lumpur ni tak ada masalah azan kat TV kan. Saya orang Ipoh, besar di Ipoh. Jadi bila azan kat TV belum masuk lagi. Perak lain. Kena tunggu masjid punya. Kadang-kadang jam dah masuk. Selagi Bilal tak azan, katalah azan, Bilal tu dia minum lama sikit. Kan sebelum azan dia minum dulu. Dia makan lama sikit, kita bertunggu. Mana Bilal ni? Tak azan-azan ni. Sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kata Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sabar akan diberikan ganjaran mereka tanpa hisab. Dan orang berpuasa termasuk dalam ni. Maka sebab itu Tuhan kata, aku akan beri ganjaran. Sebab itu Tuhan kata, puasa ni untuk aku. Aku beri ganjaran. Tidak ada hisab. Allah Maha Pemurah. Allah itu Maha Pemurah. Maka dia bagi ganjaran itu tanpa hisab.